Assalamualaikum dan hai. Anda semua sedang menonton Eksplorasi Delima bersama Cikgu Puteri. Cikgu-cikgu, pernah tak kena ganti kelas tapi tak tahu nak buat apa? Atau kena iring murid pergi pertandingan sampai tak sempat nak buat bahan? Atau anak murid cikgu tak nak baca buku, asyik tengok Netflix je? Kalau pernah alami semua ni, Delima Flix lah jawapannya. Delima Flix ialah hub repositori pintar yang menghimpunkan pelbagai bahan pembelajaran digital. Jom kita tengok. Yang bestnya Delima Flix ni, dah ada semua bahan dalam satu platform. Kita hanya perlu log masuk menggunakan Delima ID. Selain tu, Delima Flix ni diyakini selamat dan bebas gangguan. Paling bestnya, cikgu boleh cipta playlist khas untuk anak murid cikgu tau. Sebelum log masuk, cikgu kena pilih kategori sama ada murid, guru atau pegawai. Tekan butang log masuk dan cikgu akan masuk menggunakan akaun Delima. Inilah dia papan pemuka Delima Flix. Di bahagian atas ni, cikgu akan nampak nama dan sekolah cikgu. Di bahagian koleksi utama, cikgu-cikgu boleh bebas untuk memilih paparan semua bahan atau dokumen, bahan interaktif dan video pembelajaran. Untuk carian pantas, cikgu-cikgu boleh klik di sini, masukkan subjek yang diingini dan tada! Terus keluar hasilnya. Ataupun, cikgu boleh klik ikon penapis ini untuk mencari bahan pembelajaran yang lebih terperinci. Sekarang, jom saya tunjukkan satu contoh video yang ada dalam Delima Flix. Jom kita belajar cara nak hasilkan playlist. Cikgu boleh klik semua bahan yang cikgu perlukan di sini. Kemudian, tekan butang cipta playlist untuk membuat playlist baru atau tambah ke playlist sedia ada. Isikan maklumat nama playlist dan image thumbnail. Tekan butang seterusnya dan simak senarai fail yang dipilih. Klik pada butang seterusnya. Langkah terakhir, pilih tahap akses dan tekan butang selesai. Tada! Playlist cikgu dah pun berjaya dicipta. Tapi tunggu, kita belum selesai lagi. Klik butang playlist. Di sini ada paparan belum diterbitkan dan telah diterbitkan. Cikgu klik di sini dan terbitkan playlist. Sekarang baru selesai tugas kita. Cikgu-cikgu dah boleh share dengan anak murid untuk mereka ulang kaji di rumah. Senang kan? Next, saya akan share lagi function dalam Delima yang memang boleh mudahkan kerja cikgu. Cikgu nak saya share yang mana dulu? Drop dekat komen tau.